Salam sejahtera, saya Rosi dari TVPSS kan melaporkan aktiviti sekolah SK Asanunggang pada hari ini. Pada hari ini, sekolah telah mengadakan fire drill peringkat sekolah bersama pihak Bombong. Dari bahagian Bintang, saya berada di sini untuk mendapatkan maklum balas dari pihak Bombong, iaitu Encik Mahmudin. Boleh Encik terangkan tujuan aktiviti ini diadakan? Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi tujuan aktiviti ini diadakan iaitu latihan fire drill ataupun pengungsian bangunan ataupun latihan kebakaran yang telah diadakan oleh pihak sekolah ataupun yang diajarkan oleh pihak sekolah adalah tujuan bagi memastikan ataupun mengenal pasti laluan-laluan kecemasan berada dalam keadaan baik serta tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan oleh pengurusan sekolah dalam menyelamat ataupun mengosongkan pelajar sekiranya berlaku kebakaran di sekolah dengan teratur ke lokasi tapak pimpinan untuk menyelamatkan mangsa. Apakah cabaran yang Encik hadapi semasa menjalankan aktiviti di sekolah ini? Okey, jadi cabaran yang kita lalui adalah dari segi akses ke sekolah, di mana aksesnya adalah terhad melalui jalan yang kecil ke sekolah dan kita membawa satu jentera bomba ke sekolah untuk sampai ke lokasi mengambil masa yang panjang lah, walaupun agak lama lah sedikit. Apa harapan Encik untuk murid-murid di sini selepas menjalankan aktiviti ini pada hari ini? Okey, so kita memang setinggi harapan kepada pelajar-pelajar di sekolah, terutama di pengurusan sekolah, supaya dapat melaksanakan aktiviti ini sepanjang tahun dan memastikan ataupun kepada pelajar-pelajar untuk mengetahui teknik ataupun kaedah-kaedah menyelamat, mengeluarkan diri ke lokasi yang selamatlah dan mengetahui tindakan-tindakan yang sepatutnya apabila berlaku kecemasan. Terima kasih atas perkongsian itu Encik Mahmudin. Semoga Encik terus cemerlang dalam menjalankan tugas Encik. Hari-hari makan ikan, jangan lupa ikut TVPSS kan. Okay, terima kasih.